yang dikatakan kereta Fahmi ada dekat sini. Belum ni kami datang, dia kunci pintu. Tadi Alphard dia yang Fahmi Fazil FF tu ada dekat luar ni. Sekarang mana pergi kereta dia? Mana pergi kereta dia? Hari tu kita orang datang, kau kunci pintu. Kau bagi arahan orang kat dalam, dia kunci pintu. Lepas tu ni tadi kereta dia ada dekat sini. Sekarang kereta pergi mana? Kau pengecut ke kau nak lari kau pintu mana, Fahmi? Dia tu jantan, anak jantan. Kenapa kereta dia dah hilang? Dia nak keluar ikut pintu mana, aku nak tanya. Berapa minit je dah tak ada dah kereta dia. Mana dia pergi? Mana Fahmi Fazil pergi? Tak apa. Kita tengok dekat bawah. Kau nak keluar ikut bawah ke apa, Fahmi? Mana Fahmi nak lari, kita tangkap Fahmi hari ni. Hari ni Fahmi, kita tangkap Fahmi. Kita tak tangkap dia. Dia tak boleh elak. Dia kena bagi penjelasan. Tak nak aku tangkap Fahmi, kau nak simpan kat mana? Pengecut. Alah, perangai korang ni zalim. Pengecut pula tu. Biasanya kalau orang berani sangat buat, kau berani tanggung. Kan, kita tengah bercakap berapa minit je. Driver dia bawa kereta pergi. Pihak polis ambil gambar kita. Fahmi Fazil ni antara orang yang terlibat dengan reformasi hak bersuara. Orang tu bermati-matian cakap hak bersuara itu adalah hak rakyat Malaysia. Hari ni bila dia ada jawatan, apa yang dia buat? Akan tunggu sebab saya diberitahu yang Fahmi Fazil tengah buat PC dekat atas. Walaupun kereta dia hilang, tak apa, saya bersangka baik kereta dia saja yang hilang. Mungkin driver dia lupa nak isi minyak ke apa, pergi isi minyak dulu. Jadi Fahmi Fazil ada dekat tingkat atas, tengah buat PC. Tunggu sampai dia turun. Saya nak bagi tahu juga dekat sini, bukan akaun Albert saja dihilangkan, tetapi akaun kami rakyat Malaysia, khususnya mereka yang ada pengaruh, yang bercerita perkara kebenaran, benda yang tak keluar dekat media masa. Bila rakyat bagi tahu perkara sebenar tentang sesuatu perkara, akaun diorang diturunkan tanpa notis, tanpa warning, dan akaun dihilangkan. So itu mana tanggungjawab mereka? Sedangkan masa mereka bereformasi satu masa dahulu, mereka menekankan hak dan suara rakyat. Tetapi hari ini bila mereka bersuara, mereka sekeras-kerasnya menutup suara dan hak rakyat. Betul. So Kementerian Komunikasi, kamu tidak bertanggungjawab dengan mengelak berjumpa dengan kami daripada memberikan penjelasan. Ini bukan masalah saya advertise saja, tetapi kami nakkan penjelasan mewakili seluruh rakyat Malaysia yang dah kena macam mana yang kami kena. Saya punya surat dah lebih sebulan saya hantar ke MCMC, tidak dijawab. Kenapa akaun saya diturunkan, dihilangkan? Menteri tak nak jumpa rakyat. Nanti dia nak PRU. Tolonglah rakyat bahagian dia tu. Janganlah jumpa dia.